Assalamualaikum, hai semua. Okay, untuk video kali ni saya cuma nak kongsikan macam mana cara saya tampal lace. Okay, so kebetulan saya memang ada buat baju customer 2 pasang, dua-dua jahit lace. So saya dah buat dah pada pergelangan tangan. So ini hasil yang bahagian dalam, so ni bahagian luar. Okay, so saya guna mesin jahit lurus saja. Saya pernah share time lapse dekat Reels. So ni saya tunjuk sikit. Okay, macam mana saya setting. Okay, so ni tapak. Kan, ni naik, turun. So tapak ni, kita buka. Okay, so kita turunkan je tapak ni. Jangan bagi dia naik macam ni, turunkan je. Okay, lepas tu untuk setting mata jahitan. Biar je dia dekat mana-mana, kosong ke, 1 ke, 2 ke, 3 ke. Tak kisah sebab mata jahitan tu tak function dah. Bila kita dah buka tapak ni, kita jahit macam biasa. Okay, jadi yang ni untuk bahagian bawah baju saya dah penitikan. Okay, so just jahit je elok. Okay, kalau kata anda nak mudah, anda boleh guna yang ni. Okay, boleh guna hook ni, boleh guna ram ni. Okay, letak. Tapi kalau macam saya ni, saya rasa tak perlu. Jadi saya just jahit saja. So kena peniti, kena kemas lah masa jahit tu. So saya jahit macam ni je lah. Ni cara saya lah ya. Boleh juga guna benang tangsi. Tapi saya guna benang yang sama warna je. Boleh juga guna mesin sulam kalau ada mesin sulam. Saya ada mesin sulam tapi saya tak nak guna mesin sulam. So just jahit je. Hati-hatilah sebab saya ni memang nak bagi dia rapat ke bucu-bucu tu. So memang kena pegang, bagi dia tegang-tegang sikit. So just jahit je sampai habis.